Baiklah, kali ini saya nak berkongsi pengalaman saya mengambil SPM ulangan. Saya Cikgu ZZ, seorang tutor sepenuh masa. Pernah 2 kali juga mengambil kertas MMAT dan Matematik SPM secara sukarela. Memang pelik sebab kenapa seorang tutor nak ambil SPM lagi kan? Tapi memang ada sebabnya lah, iaitu mostly adalah kerana career saya sendirilah. Saya sendiri nak merasai pengalaman pelajar lalui dan mungkin boleh jadikan panduan untuk sesiapa yang nak ambil SPM ulangan. Sebenarnya idea ni timbul selepas saya mengajar seorang pelajar saya ni. Dia ambil kertas, saya mengajar dia pada tahun 2011. Dia nak repeat semua kertas SPM dia. Ketika itu pun umur dia pun dah 27 tahun dan bercita-cita nak masuk universiti lah. Dia nak baiki result dia yang dulu tu. Dia macam kerja kilang tu lama, jadi dia nak baikilah result dia supaya dia boleh masuk universiti. Jadi dia lah yang cerita pada saya macam mana nak daftar, di mana, cara pilih tempat perusahaan dan sebagainya. Dia lah juga yang beritahu sebenarnya sesiapa pun boleh ambil. Kan? Sebab ada beberapa salah faham ataupun mitos kita rasa macam bukan semua orang boleh ambil, hanya mereka yang gagal saja. Okey, sebenarnya tak, SPM ulangan ni sesiapa pun boleh ambil. Dia tak kisahlah anda pernah gagal ke, pernah cemerlang ke ataupun result yang biasa, anda tetap boleh ambil SPM ulangan pulang pada anda. Okey, nombor 2, kita rasa macam dia ada had umur tertentu, iaitu setahun 2 lepas SPM. Tak ada had umur sebenarnya. Mungkin ada lah 60, saya tak pasti. Tapi time masa saya ambil pun, umur saya pun dah 30-an. So saya ambil je. So tak ada masalah. Tak ada orang tanya pun. Dia tak kisah. Dari satu, kita rasa salah faham. Yang tiganya, kita rasa macam result baru tu akan padam result lama. Sebenarnya ini pun tidak. Result lama kita tu masih sah. Cuma kalau kita ada result baru tu, kita boleh kepilkan bersama result lama supaya dia update. Tapi kalau kita rasa result lama kita lagi bagus, kita janganlah kepilkan, kita letak result lama lah. Tapi kalau result baru lagi bagus, kita letaklah kat atas CJ yang sama, so dia boleh update lah result dia. Jadi saya nak ceritakan dekat mana saya mendaftar dan pengalaman saya. Okey, anda boleh tengok di laman web masing-masing Jabatan Pendidikan Negeri. Macam saya berasal dari Shah Alam time tu, saya tinggal di Shah Alam. Saya pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri Selangor di Seksyen 4 Shah Alam. Tarikh tutup dia sekitar dalam bulan Mac, 30 Mac, April, something like that lah. Dia awal tahun juga. 2-3 bulan pertama tu anda kena alert lah kalau nak ambil SPM pada akhir tahun. Jadi dia berubah ikut masa lah, dah kena periksa dengan laman web dia lah. Jadi dokumen yang diperlukan yang saya ingat saya adalah kad pengenalan, IC. Tu CDL SPM lama kita kena bawa juga, dan yuran lebih kurang RM50 per subjek ataupun dah naik, saya tak pasti, tapi lebih kurang macam itulah. Okey, pengalaman saya ambil masa tahun 2012, saya ambil kertas Matematik dan MMAT di Sekolah Menengah Tinggi Air Jaya di Shah Alam, dan juga tahun 2016 saya ambil MMAT di Sekolah Bukit Bintang Boys School. Itu sekolah Bukit Bintang ni sebenarnya sekolah lama saya, so saja nak nostalgia saya pergilah. Anda boleh pilih sekolah mana pun nak ambil sebenarnya. Dia pun ikut dia. Okey, so pengalaman menarik saya, MMAT kertas 1 juga saya siap dalam 45 minit, masa diberi 2 jam, dan saya keluar awal dan sempatlah saya jumpa pelajar yang juga keluar awal, tapi dia senyum kat saya macam senyum pasrah, senyum kambing, senyum macam, yalah kita tahulah dia mungkin ada masalah, saya rasa lah. Dan dia sangka saya juga macam dia lah. Padahal saya cikgu, saya boleh jawab dia, anda sebenarnya bebas nak pakai baju apa pun. Dan dalam dewan peperiksaan tu, dalam satu kelas, semuanya pelajar calon bebas. Jadi mereka pun pakai baju apa. So kita tak bercampur dengan budak yang pelajar yang ambil SPM yang di sekolah itu. Kita bersama dengan budak yang pelajar yang ambil calon yang bebas juga, macam kita juga. Jadi lebih kurang dalam kertas 2 macam tu, saya perasan ramai pelajar keluar awal. Ada yang tidur di meja ataupun nampak kosong kertas mereka. Jadi itu yang saya nampak, kebanyakan pelajar calon bebas macam tu. Saya tak tahu kenapa, tapi ramai yang macam tu lah. Dia tak macam sekolah, kalau ada pelajar sekolah biasa, diorang nampak macam pulun kan. Tapi kalau calon bebas ni nampak ramai yang putus asa lah. Terutamanya kertas MMAT lah. Jadi apa result dia? Okey, alhamdulillah lah saya dapat A+. Memang sebagai cikgu, A+ tu memang saya patut dapat lah. Kalau tak dapat, memang bagi saya anda tak ada credibility lah jadi cikgu kan. Patutkah anda ataupun tutor lain cuba? Bagi saya, kalau anda seorang tutor, bagus anda boleh share pengalaman ni dengan pelajar anda. Dan kita juga akan faham trend dan format terbaru tu lebih awal. Memang tahun depan pun kita akan dapat juga buku kertas sebenar SPM kan. Tapi bila kita dapat first hand tu lain. Kita pun tak ada skema jawapan untuk kita periksa. Kita memang depend pada kita punya skill. Jadi dari situ pun kita boleh faham lah, lebih empathy dengan barang pelajar. Macam kita ni cikgu, patut tak ada masalah sangat lah. Tapi pelajar yang baru ambil first time ni memang jauh lagi berubah lah. Dan sebenarnya bagi saya seronok juga ambil. Saya pun dah lama tak ambil ni, ingin juga nak ambil. Jadi itu saja perkongsian saya hari ni, dan kita jumpa lagi.